5 sebab ruang tamu kau rasa macam tak best. Okey, yang pertama ialah salah pilih sofa. Sofa ni dia macam pasangan hidup lah. Kalau salah pilih, memang tak bahagia. Ramai malas tukar sebab katanya sofa ni baru belilah, masih elok lagi lah. Tapi realitinya sofa lama itulah yang jadi penghalang impian ruang tamu idaman kau semua tu. Nak selamat, pilih je sofa yang simple, saiznya yang ngam-ngam dan material yang selesa dan tak perlu over sangat design dia. Nanti pening pula kepala nak fikir nak matchingnya. Yang kedua ialah kapet terlalu comel, kecil sangat kapet tu. Kapet ni bukanlah untuk alas kaki je. Dia ni penentu vibe ruang tau. Kalau beli kapet kecil sangat, ruang terus nampak tak proportion. Macam pakai topi budak sekolah atas kepala orang dewasa. Kan nampak pelik tu. Belilah ikut saiz ruang dan bukan ikut harga sale. Yelah, ikut kemampuan lah kan. Kita nak beli kan, kalau tak ada duit tak boleh juga. Alright, seterusnya ialah susun atur yang cacar merbah. Tolak sofa rapat ke dinding, konon-konon nak luas lah, tapi jadi macam bilik tunggu klinik. Cuba adjust sikit, eksperimen susun tu macam mana. Kadang-kadang ubah sikit je, tapi vibe terus berubah. Dan seterusnya yang keempat, TV mesti ada. Siapa cakap kat ruang tamu tu mesti kena ada TV? Tak semua wajib ada TV dekat ruang tamu, okey? Kadang-kadang letak rak buku ataupun meja konsol ni lagi cantik, lagi cool. Baik bagi ruang tu napas sikit kan. Kau bukan tengok TV sangat, better buat macam yang aku cakap ni kan. Yang seterusnya ialah salah gantung lukisan dekat dinding tu. Gantung lukisan tu bukan sekadar nak hias je. Kalau tinggi sangat, orang ingat kau simpan hantu ke kat atas. Rendah sangat macam nak sembang dengan lantai pula. Senang cerita, pakai je rule of thumb, letak ikut paras mata, barulah nampak effort kau tu ikhlas. Macam tu. Jadi kalau nak tahu lagi tips Impiana yang menarik ataupun tentang dekorasi rumah, terus follow kami di Impiana.